peraturan penetapan tarikh awal Ramadan bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan mohor besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Ramadan ialah pada petang Selasa 17 Februari 2026 Masihi bersamaan 29 Syaban 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Ramadan pada petang hari tersebut di tempat yang berikut. Puasa tetap puasa dari dulu sama rasa. Zaman berzaman berbeza, cara niat tidak ada tetap sama. Ramadan datang lagi, bulan kasih, bulan janji. Ramadan datang lagi, bulan kasih, bulan janji. Puasa tetap puasa, lapar haus simpan saja, mulut jaga, mata jaga, hati cari redanya. Puasa tetap puasa dari dulu sama rasa. Zaman berzaman berbeza, cara niat tidak ada tetap sama. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Ramadan adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan mohor besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Ramadan yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.